Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 8. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah tempat duduk bagi satu set ETS 6 coach satu set bagi sektor Kuala Lumpur Ipoh adalah 350. Bilangan perjalanan setiap hari ialah 12, iaitu 6 bagi perkhidmatan ekspres dan 6 perkhidmatan transit. Jumlah penumpang yang menaiki ETS sejak dilancarkan pada 12 Ogos 2010 sehingga 30 September 2010 ialah 62,214 orang. Tambang siling perkhidmatan ETS Kuala Lumpur Ipoh yang diluluskan oleh kementerian ialah RM50, berbanding daripada RM40 bagi kelas pertama tren antara bandar sedia ada. Ini adalah memandangkan bahawa perkhidmatan ETS adalah merupakan perkhidmatan premier baru yang menawarkan perkhidmatan tren yang lebih pantas, lebih selesa, bersih kepada penumpang. Set ETS ini juga mempunyai kemudahan-kemudahan tambahan seperti televisyen LED, CCTV, coach buffet, plug elektrik 3 pin setiap duduk penumpang bagi membolehkan penumpang menggunakan komputer serta alat-alat lain dan tandas yang lebih selesa dengan kemudahan OKU. Bagi peringkat permulaan, kadar tambang promosi ialah RM30 bagi laluan Ipoh Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebagai langkah mempromosikan perkhidmatan ini sehingga penghujung Februari 2011. Tempoh masa perjalanan menggunakan ETS adalah lebih pendek, iaitu 2 jam 5 minit bagi ETS Express dan 2 jam 15 minit bagi ETS Transit dari KL ke Ipoh, berbanding dengan perkhidmatan tren antara bandar yang mengambil masa 3 jam dan perjalanan yang sama menggunakan bas ekspres adalah 3 jam 30 minit dan 3 jam dengan menggunakan teksi. Kadar tambang bagi sektor Ipoh Kuala Lumpur selepas tempoh promosi dijangka akan bermula 1 hari bulan Mac 2011 adalah RM45.40, iaitu bersamaan dengan 18 sen 1 kilometer, dan ini adalah termasuk RM8 charge hawa dingin dan juga charge perkhidmatan. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya telah menaiki ETS beberapa kali dari Ipoh ke KL Sentral. Tapi saya nak tanya pihak kementeriannya, mengapakah kereta ETS ini kelajuannya hanya mampu dicapai hanya setakat 160 km sejam. Padahal negara-negara lain, kereta api mereka boleh capai sehingga melebihi 300 km sejam. Contoh Shanghai Hangzhou baru-baru ini 430 km sejam. Itu perkara satu. Perkara dua, Yang Berhormat ada menyatakan kadarnya akan meningkat selepas promosi kepada RM45.40. Saya memohon kerajaan agar menurunkan charge ini. Sebab kalau kerajaan mahu menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam dan real, ETS ini tidak sepatutnya menjadi satu pengangkutan premium. Pengangkutan awam ini sepatutnya digalakkan, diambil oleh orang ramai, menjadikannya affordable, reliable dan accessible. Dan saya mohon pihak kementerian agar mengkaji semula kadar tersebut dan mengapakah masa promosi ini RM30 ini, mengapa tidak memberi diskaun kepada warga tua dalam tempoh 6 bulan ini yang telah dilanjutkan ke bulan Februari. Tambang diskaun kepada warga tua, senior citizen dan golongan kurang upaya. Saya mohon penjelasan. Saya Yang Berhormat Batu Gajah, untuk makluman Yang Berhormat, saya sendiri juga telah pun menaiki perkhidmatan daripada Ipoh ke KL Sentral menaiki ETS ini, dan saya amat tertarik dan berpuas hati dengan perkhidmatannya. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya seperti mana yang saya pernah jelaskan di sini, bahawa memanglah perkhidmatan ETS ini hanya boleh bergerak selaju maksimum 160 km sejam, memandangkan bahawa seperti mana yang kita tahu, infrastruktur landasan kereta api yang kita sedia ada adalah menggunakan meter gauge, dan penggunaan meter gauge ini hanya tidak membolehkan kita untuk
menyediakan perkhidmatan yang lebih laju seperti mana yang telah diadakan di kebanyakan negara-negara lain. Dan ini adalah keputusan yang telah dibuat berpuluh-puluh tahun yang lalu, iaitu semenjak British lagi kita ada meter gauge dan kita telah menyediakan perkhidmatan ini sehingga hari ini. Hanya apabila kita memindah perkhidmatan kita ataupun landasan kita kepada standard gauge, barulah kita boleh menyediakan perkhidmatan yang lebih laju seperti mana yang telah diadakan di negeri China. Saya juga pernah menaiki perkhidmatan kereta api dari Beijing ke Tianjin dengan kelajuan 300 lebih kilometer sejam. Bagi pertanyaan yang berhormat yang kedua tadi, iaitu berkaitan dengan kadar tambang yang seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. Sebenarnya tambang yang kita kenakan walaupun selepas tempoh promosi yang telah kita adakan sekarang, iaitu tempoh promosi sehingga selepas hari raya tahun baru Cina, iaitu pada penghujung Februari, sebanyak RM30. Rasional daripada peletakan tambang yang sebegitu adalah apabila kita melihat perbandingan. Saya nak melihat perbandingan misalnya di antara tambang yang dikenakan oleh ETS dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Contohnya, ETS, walaupun kita kenakan siling RM50, tetapi perjalanannya ialah 120 minit. Bus Express, RM17.30, tapi perjalanannya 210 minit. Teksi, anggaran lebih kurang RM245, tetapi perjalanannya 180 minit. Kereta persendirian, kalau kita pandu sendiri 1,5 liter termasuk tol, lebih kurang belanjanya RM95 dan perjalanannya 180 minit. Dan kalau kita juga lihat, sebenarnya ada juga alternatif perkhidmatan lain, misalnya perkhidmatan tren antara bandar sedia ada. Tren antara bandar sedia ada pun kita telah sediakan untuk siapa yang mau menggunakannya dengan jangka waktu mungkin lebih lambat. Misalnya bagi kelas 1, perkhidmatan tren antara bandar RM40, iaitu dengan jangka masa 180 minit. Kelas 2 RM22 dengan kelajuan 180 minit. Dan demikian juga kelas 3 RM12. Jadi ini adalah pilihan-pilihan. Kalau kita mau memberikan perkhidmatan yang lebih selesa dan baik, sudah tentu kita harus bersedia untuk membayarnya dengan harga yang lebih baik juga demi untuk meningkatkan pengangkutan awam kita.